logat tepi jalan. Tak, dia macam ni. YB. Ya, YB, ada ramai orang kat TikTok puji bahasa Melayu YB. Ya, YB ni belajar bahasa ni kat mana? saya sebenarnya sekolah dekat sekolah Cina masa saya sekolah rendah. Lepas tu kat sekolah menengah, saya sekolah dekat SMJK juga. JK ni maksudnya kita kena belajar bahasa Cina. Dan lepas tu saya sekolah dekat London lah. Kat sekolah rendah tu dia cukup lah untuk saya ada asas yang kokoh untuk bahasa Melayu ni. Jadi logat YB ni daripada mana? Logat tepi jalan. Tak, dia macam ni. Sebab bila saya belajar bahasa Melayu daripada sekolah rendah ni, dia formal sangat. Lepas tu bila saya pergi London, saya lama tak guna bahasa Melayu. Bila saya balik pula, saya kena latih semula sebab kerja sebagai peguam. Jadi masa saya kerja sebagai peguam, saya pergi ke mahkamah, saya kena guna bahasa Melayu. Jadi dalam kereta lah, masa saya drive pergi mahkamah, saya akan cuba untuk latih apa yang saya kena cakap. Tapi itu pun bahasa formal. Jadi bila saya jadi ajun, saya kena belajar semula sebab cara orang cakap dekat komuniti ni dia lain daripada kat mahkamah. Kan? Itulah daripada berduduk, saya bersantai dengan mereka, slow. I pick up logat mereka, itulah I panggil ni logat jalan. Jadi kenapa bahasa Melayu ni penting kepada YB? Ya, sebab kita sebagai rakyat Malaysia, penting untuk kita belajar bahasa kebangsaan sebab ini cara kita boleh berkomunikasi dengan semua orang. Tak kira lah kita Cina ke India ke Melayu ke Iban ke Kazakh, kita pasti